Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Isak. Okay guys, hari ini kita ada sebiji kereta Pro 2 Viva yang mana kita nak gantikan sebahagian barang daripada steering rack. Okay, jadi kalau korang nak tahu apa yang kita gantikan, dia punya tie rod end, rack end, steering boot, 3 barang ni. So kalau korang nak tahu, korang kena stay tune sampai ke penghujung video. Kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada korang yang mana telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Jom. Untuk video kali ini, kita ada sebiji kereta Pro 2 Viva guys. Okay, so Pro 2 Viva ni kita nak gantikan dia punya rack end. Okay, dia punya rack end, tie rod end, steering boot, 3 barang terus, 1 set. Yang ini bahagian steering rack. Okay, 3 komponen ni dia bukan steering rack. Kalau steering rack, korang beli barang, dapatkan barang daripada hujung sini sampai ke hujung sebelah kiri sana guys. Sebatang panjang, itu baru steering rack. Tapi kalau korang beli berkecai-kecai, bahagian sini sikit, bahagian sini sikit, bahagian ni sikit, dia ada bahagian-bahagian. Nama dia yang ini steering boot, yang ini rack end, yang ini tie rod end. Okay, so kita nak gantikan 3 barang ni. Ini untuk bahagian sebelah kanan. Sebelah kiri saya tak tunjuk, tapi korang boleh jadikan rujukan, sama je proses kerja dia. Okay guys, so first, apa yang korang kena buat, korang kena, okay, kita longgarkan dulu ni nut 17, longgarkan. Dekat sini kalau ada kabel tie, kita putuskan kabel tie. Dekat belah dalam sini ada klip. Okay, belah dalam sana tu, sekejap nampak tak? Nampak guys sekejap sekejap. Nampak ni klip. Klip ni korang kena, tak kisahlah korang nak congkel ke, pakai cutter ke, pakai plier ke, yang penting klip ni cabut. Okay, sebab kita nak lepaskan ni, okay, nampak? Dah lepas dah boot ni. Okay, sekejap lagi kita keluarkan. Yang belah sini kita kena lepaskan, kena putuskan. Kalau kabel tie putuskan, kalau dia pakai klip, kena lock clip tu korang kena lepaskan lah. Alright, seterusnya kat bahagian sini tie rod end. Tie rod end ni nut 14 ni buka. Okay, lepas tu korang jangan tanggalkan terus. Okay, kalau korang tanggalkan, kalau katakan tanggalkan ni, korang habiskan tanggalkan, korang tak boleh angkat ni, percayalah. Ni tak boleh keluar daripada knuckle ni. Okay, tak boleh keluar daripada knuckle. So, macam mana cara nak keluar daripada knuckle? Sekejap guys. Cara nak keluar daripada knuckle, korang kena ketuk bahagian ni. Ni nampak yang saya ketuk ni? Saya ketuk ni, sebab apa saya suruh jangan cabut nut ni? Sebab bila korang ketuk ni, korang ketuk takut terplecut, terketuk belah bawah ni, tak nak macam tu lah. Nanti sekarang dia punya benang ni rosak, terketuk yang bawah ni. So kalau ada nut, dia dapat protect benang tu lah. Okay, so ketuk ni, ketuk sampai boleh tanggal macam ni. Okay, nampak? Jadi dia dah tanggal daripada knuckle. Okay, seterusnya korang tinggal buka ni. Ini kita buka tie rod. Tie rod paling senang lah nak dibuka. Okay, korang buka lawan arah jam sampailah dia tertanggal. guys. Okay, settle. Lepas tu ni korang sama juga
lawan arah jam dia akan keluar. Sebab apa kita kena keluarkan nut ni? Sebab kita nak keluarkan cover tu. Okey. Settle. Boot ni pula. Tarik. Tarik pusing sikit. Oh, dia memang ada payah sikit lah. Yang belah ujung sini dah ada payah sikit. Okey. Nampak? Berhasil guys. Berhasil. Korang kena berhati-hati kalau tak tangan korang koyak lah. Ni rasa macam pedih sikit tangannya ni. Okey. Alright. So, boot dah keluar. Yang ini kita namanya rack end. Rack end ni sebatang panjang sampai dekat bahagian ball joint ni. Ini nama dia rack end. Kita nak keluarkan. Tapi kita kena pakai special tools untuk pusing dia punya bola dia ni. Ball joint dia ni. Kita kena pusing lawan arah jam. Saya guna ni. Special tools guys. Mudah kerja. Okay. Jadi saya buka dululah. Tak senang tak senang ni kalau nak buat sebelah tangan payah. Dia memang kena buat dua belah tangan. Sekejap lagi saya tunjuk ni macam mana saya buka. Ini dia rack end. Inilah rack end yang korang kena ganti sekali. So, ni rack end. Tie rod end. Steering boot. Sekarang saya nak pasang pula. Okay. Sekarang kita akan pasang rack end yang baru. Okay. Rack end yang baru je guys. Ini pasang arah jam guys. Pasang arah jam. Sampailah dia rapat. Lepas tu kan guys kan. Korang Sekejap kita adjust sikit kameranya. Okay. Lepas tu agak dah tak boleh pusing pakai tangan. Okay dah cukup. Sebab apa? Tak mat. Okay, sebab kita nak ni. Kita nak guna spana special tools lah. Ini buka dulu ni, nut ni. Nut buka. Yang ini kalau ada keluarkan. Sekarang kita guna special tools. Ini kalau korang tak ada special tools korang pakai apa yang lain-lain tu dia susah sikit guys. Korang nak pakai spana payah grip ke, spana hidup ke, payah sikit. Ini dah memang untuk rack end. Jadi mudah kerja korang. Jadi kalau korang nak ganti rack end, better korang dapatkan tools ni dulu. Okay. Sekejap. Just sikit lagi. Masih lagi dalam proses mengikat. Sekejap guys Ya. Okey, dah. Korang kena betul-betul confident kena kuat. Jangan main-main tau. Kalau tak cukup kuat, sekarang berpusing dah dalam ni, tertanggal guys. Alright. Dah settle, dah ikat kuat. Apa klip ni? Dah settle, dah kuat, korang boleh pasang boot dia. Jangan tanya saya lah, ni boot ni kat mana beli. Ni owner yang beli ni Kita pasang aja. Okay, alright. Boot dah pasang. Kat dalam ni pastikan masuk dekat bahagian steering racknya tu. Masuk elok. Keliling semua masuk elok. Okay, cun. Sekarang
kita ambil cable tie. Kita akan ikat boot ni. Kena grip betul kuat guys. Kita tak nak kasih boot ni tertanggal pula. Nanti kan tertanggal. Betul-betul kena kuat. Pakai cable tie boleh. Tak ada masalah. Yang penting kuat. Tak tertanggal. Tu tujuannya. Okey, dah settle. Kita dah ikat dia. So insya-Allah tak tertanggal. Seterusnya kita akan pasang dia punya clip dia. Okey, ikat macam ni. Jadi dia tak bergerak. Nanti rack end ni bila berpusing, kalau korang letak dulu klip ni, korang pusing, nanti takut boot ni berpintal. Faham tak? Sebab tu saya kasih free dulu. Tapi mesti klip ni kena letak kat sini, takut terlupa. Sebab lepas letak ni, kita akan letak nut. Kita akan letak nut. Cuba korang bayangkan letak nut ni, tapi klip ni tak letak. Macam mana nak kasih klip ni lepas daripada nut ni? Lepas tu masuk klip dulu, baru masuk nut. Okey. Sekarang kita akan pasang tie rod end. Tie rod end. Okey guys, tie rod end ni korang jangan salah Tie rod end dia ada sebelah kanan, sebelah kiri. Nampak ni? Ni R ni apa? R ni apa? R ni radius. R ni right. Right sebelah kanan lah. Okay, sebelah kanan. Macam yang saya tengah buat ni memang sebelah kanan lah. Okay, nut dah pasang. Pasang ni. Arah jam, barulah dia masuk. Ini kalau korang bermain dengan rack and dengan tie rod end ni semua, ni ada berkaitan dengan alignment guys. Lepas tu bawah ni pasang nut Pasang nut. Dan dah boleh terus ikat. Nut bawah ni boleh terus ikat kuat. Okey. Settle. Nut dah. Yang ini korang ikat kuat. Ini ikat kuat, nut ni ikat kuat. Klip ni boleh letak dekat sini, tak balik tempat dia. Kat boot ni. Lepas tu bawa pergi alignment. Mesti kena alignment Alright, so harap korang faham macam mana cara untuk ganti tie rod, rack end dengan steering boot. Alhamdulillah, selesai sudah pencerahan tentang ganti bahagian steering rack. Kita tak ganti sebatang dia bergantung pada condition steering rack tu jugalah. Jadi yang ini kita gantikan rack end, tie rod end dan steering boot. 3 barang ni sekali jalan terus, kiri dan kanan sama je proses dia. Okay guys, so sebagai take note untuk korang lah, yang mana dah ganti 3 barang tu, selepas dari proses ganti tu korang mesti kena pergi kedai tayar, kena buat alignment. Sebab kita nak tentukan dia tegak. Okay, kalau korang tak buat alignment, nanti akan ada masalah lain lagi lah. So kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada korang yang mana telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen di ruang bawah. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.